Kita lahir dengan banyak sisi. Tiap satunya membentuk diri. Itulah unik, itulah erti. Jangan takut jadi berbeza sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama diberi oleh Bonda dan Ayanda, Siti Nursyairah binti Mansur dari Sekolah Menengah Kebangsaan Meratib Besar. Berdirinya saya di sini tak lain dan tak bukan untuk berbicara tentang sebuah buku yang tampak seperti membosankan, namun sebenarnya menyeronokkan. Judulnya Pendiam, hasil nukilan Aiman Amri dan Akila Mesri. Ada apa dengan pendiam? Marilah kita bersama-sama rungkai satu persatu apa yang ada dalam buku pendiam ini. Pertama sekali, siapa sangka buku yang mempunyai kulit buku yang tampak membosankan ini dan tidak mencolok mata sebenarnya mengandungi 205 muka surat yang mendidik kita untuk memahami personality introvert dalam dunia extrovert melalui pelbagai penerangan dan soalan. Bukan itu sahaja, penulis turut menyediakan ujian ringkas untuk kita sebagai pembaca supaya kita mengetahui kita tergolong dalam golongan yang mana satu, introvert ke, ambivert maupun extrovert. Jadi, tidaklah kita terkapai-kapai di lautan apabila membaca kerana kita sudah tahu kita dalam golongan yang mana satu. Selepas itu, barulah penulis akan menerangkan satu demi satu maksud di sebalik tiga golongan ini tentang bagaimana insan dari tiga golongan ini menjalani kehidupan seharian mereka. Hadirin sekalian, jika kita tersuri secara lebih mendalam, sudah tentu kita akan dapat lihat golongan ambivert ataupun extrovert sudah tentu tiada masalah untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Tapi, bagaimana pula dengan golongan introvert yang kita anggap sebagai pendiam? Haruskah mereka perlu berpersonaliti dan menyinggung perasaan sendiri? Jawapannya, tidak perlu dan tidak usah. Hal ini demikian kerana penulis ada menyebut golongan introvert bukanlah pendiam seperti apa yang kita sangka. Mereka bukanlah juga bermulut murai. Mereka hanya lebih cenderung menjadi pendengar setia dalam satu tempoh perbualan. Tapi siapa sangka di sebalik topeng pendiam mereka ini, mereka berupaya menjadi penasihat yang baik untuk sahabat mereka. Menarik bukan? Apa pula kelebihan dalam buku ini? Banyak sebenarnya. Antaranya, penulis turut menyelitkan pelbagai tips untuk menjadikan rujukan para pembaca. Sebagai analoginya, kerjaya untuk si introvert dan seni mendekati hati introvert. Tiada benda yang sempurna hadirin sekalian. Turut tidak dinafikan, buku ini juga hadir dengan kelemahannya tersendiri. Antaranya, teori yang terlalu banyak. Mungkin benarlah kalau orang kata, teori yang banyak itu mampu mempercepatkan proses pemahaman kita. Tapi, tak semua orang berfikir sedemikian. Ada sesetengah orang seperti saya yang menganggap teori yang terlalu banyak bukannya mempercepatkan, malahan melambatkan proses pemahaman kami. Nilai yang saya dapat dalam buku ini tak lain dan tak bukan ialah kejujuran. Kenapa dan bukannya nilai lain? Kerana jujur menerima diri kita adanya. Pendiamkah, becokkah, mulut murai maupun ambivert. Tapi menerima diri kita sendiri tanpa harus mempersoalkan. Itulah nilai yang paling utama dalam buku ini. Dari buku ini juga serba sedikit saya belajar untuk tidak menilai orang dari luaran semata-mata. Tapi nilailah dari dalaman mereka. Kita mungkin lahir dengan pelbagai personaliti yang berbeza. Bak kata orang, banyak udang, banyaklah garamnya. Banyak orang, banyaklah ragamnya. Tapi itulah yang menjadikan kita unik di mata sendiri. Sebab itulah saya memilih buku ini pada hari ini. Kerana bukan sahaja kandungan yang menarik, tetapi ia juga turut membuka pandangan saya untuk terus memahami golongan ini tanpa menilai mereka dari luaran sahaja. Mereka mungkin tampak seperti pendiam, tapi siapa sangka pendiam itulah sahabat yang baik untuk kita. Akhir sekali daripada saya amat cadangkan buku ini jadikan rujukan ataupun bahan bacaan kepada kita golongan remaja maupun golongan lebih dewasa. Hal ini kerana
kandung. Bukan sahaja kerana kandungannya yang menarik, tapi tajuknya yang terus kena kepada hidung ramai orang serta mesra pengguna. Tak terlalu tebal dan tidak terlalu nepi. Walaupun banyak teorinya, ia bukan sahaja buku teori semata-mata, tapi lebih kepada pemahaman, penerimaan diri sendiri dan healing. Nampaknya masa semakin mencemburi kita. Itu sahaja daripada saya, bersua kita di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.